Siapa pasal aku dalam silent tidak? Thank you. Silent! Bye-bye. 5, 4, 3, 2, Zulin. Dah. Anytime. Apa susah sangat kau nak panggil minta orang ni? Lantaklah diorang tu. Yang penting, aku bakal imam kamu. Pahala aku lagi banyak. Jumpa nampak wanting. Dan Cik Mustafa Atuk tu. Anak korang ni dah terkena tangkap ni. Makan tak puasa. Sorry. Sekarang semua Alhamdulillah baru je sumbang pakaian untuk yang memerlukan. Macam tu tengah live kan? Oh, ya, sekali juga ulang. Tadi kita kasi kau dah start ya? Belum. Apa ni? Sorry. Okay. I content mau juga buat juga. I content juga mau sorry. Kau tengok kat baju Didi. Kan? Kau nampak apa? Oh lah. Apa tu? Aku nampak kerak ayam. Kerak ayam. Bukan kerak Didi. Tak lah. Jom pergi bazar. Lah, macam tu je. Datuk tanda siapa nak buy treat? Bek. Datuk tak. Bek. Kalau letak diri korang kat tempat. Cuba dia dengar Along letak diri tu. Korang. Pui. Sorry. Aku makan sekali je. Lantaklah diorang tu. Yang penting, aku bakal imam kamu. Pahala aku lagi banyak. Harapkan? Miangnya imam. Imam siapa? Alah sayang, you tak trust I ke? Maju. Alah sayang, you tak trust I ke? Maju. Korang ni memang tak betul lah korang ni. Ni boleh pula baca gosip-gosip ni. Kau baca gosip tengok tutorial makeup. Tak payah kau. Muka kau gosip tak boleh lari. Dia personal. Tak ingat dia nak muak tadi. Bisa dia sembung kat Dia muat. Tanya pukul. We must do more video. Sedekah. Okay, stay rolling. Ni kita ambil Sebi dia. Sebi buat gigi tu macam yang nasi tu yang gigi. Yeah. Macam abang dah sudah buat. Kena sudah tunjuk. Yeah. Dia terasa lagi. Boleh. Dia cakap, macam tu lah. Tapi itulah, sejak bapak dah join tabligh ni, mak dah cuba kawal diri dia lebih-lebih. Tapi kadang-kadang tu korang boleh dengar je dia karaoke dekat dapur tu. Sepohon kayu daun yang rimbun. Buang mak ngapus ni. Kau ni dah suruh aku buat benda-benda bukan. Mana ada bukan. FYP orang boleh collect. Cepat. Daging terbakar. Acu, stop recording. Barulah viral. Alah Kaknya, tak apalah. Next time cuba lagi Kaknya belajar kakak. Tak pernah masak. Serius no muka kau. Tengok tu kat baju ni. Kau nampak apa? Nampak tak? Oh lah. Kau nampak? Aku nampak kerak ayam. Enggak, diam. Kau rasa? Bulu dia tak ada dah semula. Sorry. Kita ambil. Tapi kadang-kadang korang boleh je dengar dia karaoke dekat dapur tu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika memang benar, jangan hilang nasi. Okay. You pergi punya pergerakan je yang minimal. You cakap macam biasa. Kenapa baik dah? Tak boleh. Ingat. Ini Abu Mayat siapa? Okay, kita Dah start dah diorang punya drama ni. Nak korang just masak. Jom. Sorry. Apa hal dia ni? Oh Luqman, kalau boleh kau stop dulu. Kau stop record tu. Tak payah upload lah dekat TikTok. Nanti kita kena kecam ramai-ramai. Jangan. Kita kalahkan kakak. Kita kalahkan kakak.
Sekali lagi, boleh? Sekali lagi, kita cuba. Kita kalangan kakak. Stop sekejap. Maaf cakap memang Okey. Sorry. Sekejap. Kat. makin licin nanti. Sekejap. Ke ayam kan? Ke ayam. Hangat bibir kau. Hei. Fatah ni bukan blok kau. Kenapa nak blok aku? Kau nak awas Okey, tu sambung. Tengok tak. Sorry. Ini ke? Pasti dia sudah. Masih. Okey, bye. Tunjuk Didi punya. Okey. Sekarang ada yang sekarang Jangan mengajuk. Bila nak moonwalknya? Tak moonwalk ke? Lalu. Okay, ready semua? Ready. Bapak kau. Kau tengok bapak. Bismillah. Bapak kau lah. Aku nak takbir. Aku ada kat depan ni. Kau ambil bapak. Saya nak takbir, diorang duk bergaduh lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.